Kamera kau kalau jatuh kan, barang-barang kau kalau jatuh, lagi-lagi ada gear yang mahal-mahal, contohnya macam kau ada Sony, ada Canon, gimbal, Ronin, semua tu kalau jatuh, habis satu projek tu kau tak ada mood. Back daripada Simirity hard case ni, kau boleh letak macam-macam kau punya barang sebab kompartmen dia besar. Dan satu lagi yang best pasal benda ni, kau tengok dia ada juga untuk roller pemegang ni. So bawah dia juga ada roda. So kalau kau nak bawa untuk travel ataupun shoot jauh-jauh, memang sesuai gila. Kompartmen dia yang macam aku cakap tadi, dia ada banyak kau boleh letak. So jom aku tunjuk kau secara close up apa yang kau boleh letak barang-barang kau. Ni dia bro. Dekat dalam dia kau nampak tak kompartmen dia luas tak luas? Memang luas lah. Kalau aku boleh tunjuk dekat kau kat sini, kau tengok. Kat sini ada tambahan kompartmen lah. Kau boleh susun lah ikut berapa banyak barang dan keperluan yang kau nak bawa masa shooting. And macam aku dekat sini, aku ada shoot besok, aku bawa ada mic dekat sini, lens, rig, gimbal. So gimbal ni nanti kau boleh buka and kau susun lah dekat dalam ni. Body camera dekat sini. Alright, body camera. Ada juga bateri kamera, lampu kecil je lah daripada Ulanzi. Ada juga case untuk memory card. Kau boleh letak macam-macam barang kau punya keperluan untuk shooting. Depends pada kau nak shoot apa, berapa banyak barang yang kau nak bawa. Aku recommend gila untuk kepada videographer, fotografer kat luar sana. Takkanlah kau tak nak nampak profesional. Datang tu bawa dengan beg kecil. Bro, kau kena ada lah ni satu kan. Barulah nampak macam profesional sikit. Aku share link dekat bawah ni. Kau check out lah harga tu dapat berapa. Lagi-lagi hari ni 11 hari bulan 11. Mana tahu korang dapat murah. Beli sekarang. Biar menyesal beli. Jangan menyesal tak beli.